Boleh ke kalau saya simpan je emas saya dalam akaun Gap tanpa perlu keluarkannya? Baik, konsep akaun Gap atau Gold Accumulation Program sama seperti akaun bank. Cuma bezanya ia disimpan dalam bentuk gram emas. Bolehkah anda simpan tanpa keluarkan emas dalam akaun Gap ni? Jawapannya, boleh. Simpanan emas dalam akaun Gap tiada had simpanan dan tiada cas. Walau banyak mana pun simpanan anda atau berapa lama anda simpan emas anda. Tapi saya ingin kongsikan tujuan akaun emas Gap ni diperkenalkan oleh founder Public Gold adalah untuk memberi kemudahan kepada penyimpan emas untuk mengumpul gram emas dengan simpanan serendah RM100 kerana bukan semua orang mampu untuk beli emas yang gramnya besar seperti 50 gram yang harganya sekitar RM25,000 dengan sekali bayar. Walaupun emas masih di akaun Gap, boleh juga jual dan arahanukan emas tersebut. Tapi matlamat utama simpanan di Gap untuk dapatkan emas fizikal seperti ini. Sebab emas fizikal yang disimpan sendiri memegang nilai kekayaan yang sebenar. Dan semestinya simpanan emas bersama Public Gold adalah mudah, murah dan patuh syariah. Nak saya bantu mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas Gap Public Gold? Anda boleh rujuk link di bio atau rujuk pin post dan mudah mulakan simpanan emas untuk daftar akaun secara percuma. Saya bimbing sebaiknya.